Kalau kau jumpa dompet ada RM2,300 dalamnya, kau buat apa? Kalau aku dah masuk poket. Ini Waralof. Umur dia 45 tahun. Dia tak ada kerja, tak ada rumah, tak ada duit. Cuma ada RM2.30 dalam poket. Tapi satu hari, masa dia lepak dekat Hoi Kwang MRT Station, tak ada hujan, tak ada ribut, dompet. Dia jumpa dompet Hermes atas lantai. Dalam dompet tu ada cash RM2.300. Waralof tengah lapar, perut dah kriuk-kriuk. Ayam golek pula tengah pusing depan mata. Tapi dia tak ambil 1 sen pun. Waralof serah dompet tu kat balai polis. Pemilik dompet tu adalah Niti Pongkreang Yos, tauke kilang besi. Bila polis call, Niti terkejut. What? Sawadikap. Dia bukan terkejut hilang dompet, dia terkejut orang jujur masih wujud. Tapi yang paling mengejutkan, orang yang pulangkan dompet tu rupanya gelandangan. Bila tahu Niti Pongkreang Yos terus ambil Waralof kerja kat kilang dia. Resume dia cuma satu, kejujuran. Tak ada degree, tak ada interview, terus dapat kerja dan rumah untuk dia tinggal. Semuanya sebab satu keputusan. Tak ambil jalan senang, tak ambil duit orang, pilih untuk buat benda yang betul. Kadang rezeki tak datang masa kita minta, tapi Allah bagi masa kita jujur walau kita tengah susah. Follow, subscribe, okay? See you again.